orang yang healing person ni, tendensi untuk broken person datang attach dengan kita tinggi. Kan? Kita kena tahu macam mana nak jaga boundary. One of the thing antara ujian kita selepas kita faham berkaitan kehidupan, berkaitan cinta ni, is actually kita dah jadi orang yang healing person. Dan orang yang healing person ni, tendensi untuk broken person datang attach dengan kita tinggi. Kan? Kita kena tahu macam mana nak jaga boundary. Kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi, jangan sampai benda tu effect. Even orang kata, oh dah pernah bercinta dengan red flag. Kita pun ada red flag. Tak payah tipu lah. Orang kata, semua orang ada kemahuan dia. Semua orang ada benda yang dia nak, yang orang lain pun tak nak. Kan bila orang cakap, oh dia ni narsisis lah. Tak payah cakap siapa-siapa narsisis. Kita semua narsisis. Kita ada benda, narsisis is benda yang dia nak. Tapi selagi benda yang dia nak tu tak melukakan ataupun merosakkan, memberi keburukan kepada orang lain. Oh, macam Fazila Kamsah. Amin. Amin. Memberi keburukan kepada orang lain, it's not narsisis. Yeah, it's okay. Zio nak minum teh, you nak minum teh. Zio ambil sendiri, I suruh you tolong ambil. Okay, and then I tak bagi you minum pun.